Kenapa Rusia dan China tak nak involve dalam perang Iran kali ini? Seperti yang kita tahu, konflik Sekatan Selat Hormuz bukan jejas rantau Arab je. Satu dunia terkesan, termasuklah China dan Rusia. Tapi bila kita tengok dalam berita, nampak gayanya cuma Amerika Syarikat dan Israel je beria. Sebenarnya Rusia dan China ni faham satu realiti geopolitik yang sangat mahal harganya. Mereka tahu perang antara Iran dan Amerika Syarikat sekarang ni masih lagi di tahap konflik serantau. Tapi kalau salah satu daripada mereka masuk campur secara terus, peta peperangan ini akan berubah dalam sekelip mata. Ia bukan lagi sekadar perang biasa, tapi boleh jadi konfrontasi nuklear antara kuasa-kuasa terbesar dunia. Dalam sejarah moden, semua kuasa besar cuba sedaya upaya untuk elak situasi ini daripada berlaku. Kalau kita tengok balik, zaman Perang Dingin dulu, Amerika dan Soviet Union punyalah banyak bertempung di banyak tempat-tempat, macam Vietnam, Afghanistan dan Korea. Tapi ada satu benda yang mereka tak pernah buat, iaitu serang satu sama lain secara direct. Kenapa? Sebab keduanya tahu kalau mereka bergasak depan-depan, risikonya adalah kiamat nuklear. Logik yang sama jugalah yang China dan Rusia pakai hari ini. Mereka lebih selesa sokong dari belakang tabir, melibatkan teknologi senjata, kongsi maklumat perisikan atau teruskan hubungan dagangan. Mereka sangat berhati-hati supaya tak melintasi red line yang boleh heret mereka ke medan perang secara total dengan Amerika Syarikat. Dalam dunia geopolitik, kadang-kadang kuasa besar ni pilih untuk tunggu dan lihat saja. Mereka biarkan musuh mereka habiskan duit, aset dan peluru dulu dalam konflik yang panjang. Tapi sekarang ada satu persoalan yang lagi menarik untuk kita fikirkan. Kenapa Amerika Syarikat macam beria sangat dalam konflik kali ini? Kalau kita perhatikan betul-betul sejak beberapa bulan lepas, ada satu pola yang sangat jelas. Dalam tempoh tak sampai setengah tahun, Amerika nampak lebih bagi tekanan yang sangat luar biasa dekat dua negara yang pegang rizab minyak terbesar dunia, iaitu Venezuela dan Iran. Ini sebenarnya bukan satu kebetulan. Venezuela ada rizab minyak paling banyak di dunia, lebih kurang 300 bilion tong. Iran pula pegang kunci paling strategik kat Selat Hormuz. Bayangkan, hampir 20% bekalan minyak dunia lalu kat selat itu setiap hari. Kalau kawasan tu terganggu, ekonomi dunia boleh lumpuh dan harga minyak boleh melonjak tinggi, tak masuk akal. Amerika Syarikat sangat faham benda ni. Sejak Perang Dunia Kedua lagi, strategi tenaga ni dah jadi nadi utama kuasa mereka. Mereka bukan setakat nak pastikan bekalan minyak stabil, tapi mereka nak pastikan laluan tenaga dunia tak jatuh ke tangan pesaing yang boleh cabar pengaruh mereka. Walaupun pasaran sedang bergelora, gaya tetap kena steady. Khas buat peminat kami, t-shirt edisi terbaru keluaran Intraday Label telah pun dilancarkan. Jom dapatkan sekarang dengan tekan link pada description yang ada di bawah. Sebab itu kalau kita imbas balik sejarah, kawasan yang ada minyak ni selalunya akan ada campur tangan luar, macam di Iraq atau Libya. Tapi cerita ni sebenarnya lagi besar sebab melibatkan China dan Rusia. China sekarang ni adalah pengimport minyak terbesar di dunia, jadi mereka sangat bergantung kepada bekalan tenaga dari luar untuk gerakan ekonomi mereka sendiri. Strategi China pula berbeza dengan Amerika. Kalau Washington banyak guna kekuatan tentera untuk jaga pengaruh, Beijing lebih fokus kepada pelaburan dan rangkaian ekonomi jangka panjang. Mereka lebih suka ikat negara lain dengan projek pembangunan. Rusia pula lain sikit. Sebagai salah satu pengeluar minyak terbesar dunia, mereka dah lama guna minyak dan gas sebagai alat tawar-menawar geopolitik. Tapi selepas bertahun-tahun kena sekatan ekonomi dari barat, Rusia jadi lebih berhati-hati supaya tidak terjebak dalam terlalu banyak peperangan serentak. Jadi bila isu Iran ni mula panas, Rusia dan China sebenarnya sedang tengok dari jauh. Kalau Amerika terpaksa perang habis-habisan buat tentera dan ekonomi mereka dalam konflik yang tidak sudah-sudah di Timur Tengah, itu sebenarnya bagi ruang yang sangat luas untuk China kembangkan pengaruh ekonomi mereka kat bahagian dunia yang lain. Dalam bahasa yang paling mudah, US mungkin rasa mereka menang dalam satu konflik tertentu, tapi dalam permainan catur global, kemenangan sebenar dikira dalam jangka masa panjang. Apa yang kita tengah tengok sekarang ni bukan sekadar gaduh antara US, Israel dan Iran semata-mata. Ia adalah sebahagian daripada perebutan pengaruh antara tiga gergasi dunia. Amerika nak kekalkan sistem sedia ada bawah pengaruh mereka. China nak bina sistem ekonomi alternatif yang tak bergantung kepada barat, dan Rusia nak pastikan dunia ni tak didominasi oleh satu pihak sahaja. Dan seperti biasa dalam sejarah, Timur Tengah sekali lagi jadi pentas utama sebab di belakang tabir setiap konflik, jawapannya tetap sama, iaitu tenaga, minyak dan kuasa. Nak tahu lebih banyak info menarik? Jom pelajari intraday.my.